Lepas isu petrol naik dan budi madani diturunkan, ramai orang mula rasa makin ketat sebab sebelum ni you boleh isi petrol secara subsidized selama sebulan tak ada masalah, tapi bila dikurangkan maka ramai yang kena tambah RM100, RM200, RM300 oleh sebab ramai yang mungkin jarak jauh, kena bawa kereta dan sebagainya. Jadi dalam video ni saya nak share macam mana you nak buat side income supaya you boleh cover benda ni. Mungkin dalam RM300 kan, you boleh cover benda ni secara part time sahaja. So, dan saya akan ajar macam mana you nak gunakan masa 1 jam saja sehari untuk you start bina satu pendapatan secara bisnes online di rumah sahaja. Okay, first kali klik dulu subscribe, lepas tu komen saya dah subscribe. Okay, sejarah saya adalah seorang bekas pekerja oil and gas. Saya bukanlah orang yang pernah berniaga besar-besar dulu, tak pernah. Lepas tu saya ada masalah masa, kesihatan dan kewangan, jadi saya decide untuk buat bisnes dan bila okey dan saya resign. So jadi apa yang saya buat dan apa yang you boleh buat? Okey, pertama sekali ialah kita sebenarnya kan nak buat bisnes, kita tak perlu masa yang panjang. Cuma yang penting ialah kita kena isi masa yang kita bagi tu dengan aktiviti yang betul. Kalau aktiviti you tak betul, you bagi masa panjang pun you tak dapat return yang bagus. Okey, so jadi contoh macam saya, idea bisnes yang saya buat ialah saya orang engineering kan. Saya buat bisnes, nak tahu bisnes apa? Saya buat bisnes kesihatan. Saya supply produk kesihatan sebab kesihatan ni satu benda yang semua orang nak. Dan salah faham dalam kesihatan ialah kita kena jadi doktor. Tak perlu. Kita hanya supply produk tu. Kita ada backup daripada company, kita ada consultant daripada company, kita ada orang kata orang-orang yang bertauliah lah. Apa yang kita bagi tahu ialah kita bagi tahu basic information tentang kesihatan. Contoh macam nak orang kata kuatkan lutut, kita makan omega 3. Itu common punya ilmu yang siapa-siapa saja boleh share. Lagilah kita yang nak buat income kan. So saya pilih buat bisnes kesihatan dan saya bagi masa 1 jam sehari masa tu. So apa yang saya buat dalam masa tu? Okay, pertama sekali saya buat marketing. Okay, peringkat baru saya bisnes. Okay, saya pecahkan kepada dua aktiviti. Pertama ialah 40 minit yang pertama saya akan buat aktiviti marketing. Saya buat content. Masa tu saya buat content YouTube, saya tulis dekat Facebook dah 10 tahun lepas kan, 13 tahun lepas. Okay, dan 20 minit yang kemudian tu saya buat prospecting. Maksudnya kawan-kawan saya tak tahu saya buat bisnes apa kan. Jadi takkanlah jadi kita nak senyap je, dia pun ada masalah kesihatan. Jadi kita maklum kepada dia yang kita ada pilihan-pilihan produk kesihatan untuk masalah kesihatan dia in case dia perlukan produk. Jadi bukan kita nak push dia beli, tak. Kita just maklum. Jadi 20 minit saya guna untuk maklumkan, 40 minit saya buat content. So bila lama-lama apa yang nak buat, aktiviti tu berubahlah. Bila bisnes makin besar, saya ada banyak agent. Jadi 20% saya buat untuk marketing, 20% saya buat untuk aktiviti sales dan follow up, 20% saya bagikan masa saya kepada untuk ajar, train dan latih tim-tim saya lah. Walaupun saya dah jadi orang kata full time, maka saya maintain jadual yang bukan jadual, basically pecahan masa yang sama. Jadi anda pun boleh buat macam tu. Sebab saya bagi tahu untung ni tinggi. Satu botol you jual vitamin C, semua orang pakai vitamin C kan, lelaki perempuan nak sihat kan. Satu botol you boleh dapat 20 ke 30 ringgit. Satu botol. Dan orang ni memang akan selalu guna setiap bulan. Anak dia apa semua apa semua. Lepas tu ada masalah otot, masalah kolesterol, omega. Kita akan supply protein, kita supply kalsium. Kan, benda-benda ni adalah benda keperluan manusia. Manusia perlu ambil setiap hari, dan semakin mereka bertambah umur, maka keperluan kepada produk-produk ni makin tinggi. Jadi saya pun nak ajak, kalau you berminat nak tahu bisnes ni, saya nak kongsi dengan you. Jadi apa yang you boleh buat, you boleh klik dekat link di bahagian description kat bawah, ataupun you boleh klik link dekat bio saya, ada link untuk hubungi saya dan saya akan explain dalam video yang sangat singkat supaya you tengok dengan masa you boleh tak you buat benda ni. Dan benda ni kalau saya boleh buat, saya percaya you pun boleh buat. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.